Kita kandas sebenarnya di KLIA akibat daripada sistem immigration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sedang siap sedia untuk masuk ke gate C24 untuk ke Republic of Chad dan juga Cameroon untuk melaksanakan ibadah korban bagi menunaikan amanah rakyat Malaysia. Sedikit ceritalah dalam 2 hari yang berlaku ni, kami terkandas sebenarnya di KLIA akibat daripada sistem immigration dunia yang kami nak hadir nanti, dan juga update yang perlu di pick up oleh airlines dunia. Banyak tahun dah Yayasan Amal Pusat, Yayasan Amal Malaysia dan juga beberapa negeri ke Chad aktiviti tahunan. Jadi tahun ini seperti biasa mereka apply visa ke Chad. Kami Kelantan tahun ini adalah tahun pertama menyertai Yayasan Amal Malaysia bersama dengan tim Terengganu. Jadi kita apply juga sehinggalah diberitahu bahawa tahun ini tidak perlu, Malaysia tak perlu kepada application e-visa dan sebagainya, dan boleh masuk ke sana dengan 26 hari PAS, maksudnya boleh masuk 26 hari di sana. Jadi kita dah cuba apply dan tak perlu apply dan tak perlu visa, dan kita proceed dengan ke kaunter untuk check in dan juga dapat boarding pass malam lah. Jadi happen to be kami tak boleh masuk sebab dalam sistem airlines seluruh dunia untuk memasuki Chad ni masih lagi Malaysia ini dikira memerlukan visa. Dan selepas perbincangan demi perbincangan, tinggi suara, berlembut, semua dah berlaku di kaunter. 3 jam itu berlalu dan akhirnya kami semua terkandas dan tak boleh masuk lah. Kekenangan dan pengalaman dan satu nilai yang besar lah, harga sebuah pengalaman dan ilmu. Dan alhamdulillah hari ini demi perbincangan dan kita cuba tunjuk bahawa sudah ada bukti di peringkat Kementerian Luar Negara Chad yang membuktikan bahawa Malaysia ini tak perlu kepada visa. Cuma negara Chad perlu update, imigrasi ini perlu update ke dalam sistem airlines dunia supaya mereka pick up, dan benda ini tak berlaku lah kepada rakyat Malaysia yang akan ke Chad mungkin dalam tahun ini ataupun sebelum korban tahun depan, insyaAllah. Benda tu kena pakat perhatilah kepada mereka yang ingin ke Chad nanti. Wallahualam. Kali inilah paling mencabar bagi pihak saya, bagi diri saya, kerana selama ni ke Chad very smooth and clean. Tapi pada kali ini kami diuji sedikit teknikal yang mana gangguan sistem teknikal bagi kami, kata. Walau apapun kali ini, kami anggap ianya sebagai dalam satu kerenah perjuangan, pengorbanan kepada relawan Yayasan Amal Malaysia yang selama ini membawa amanah yang cukup besar dalam korban ini. Dalam program korban ini, kerana kami merasakan tanggungjawab dan amanah itu berat yang diamanahkan, insya-Allah pihak kami cuba. Dan pada tahun ini 2026 memang menjadi satu satu cabaran yang cukup yang berlainan daripada sebelum ni. Tetapi kesyukuran itu tetap kami nyatakan kerana sesungguhnya kami adalah hamba Allah yang kerdil. Kami tetap bersyukur kerana diberi banyak lagi nikmat-nikmat sehingga kami masih lagi terpilih untuk menyertai sukarelawan pada tahun 2026 ini, dan insyaAllah mudah-mudahan kami dapat melaksanakan tanggungjawab yang diamanah kepada kami. Justru itu saya menyeru pada semua rakyat Malaysia yang sudah menyertai kami atau yang belum, supaya sentiasa memberi sokongan kepada kami agar kerja-kerja amal ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kali ketiga ni kita rasa sangat bersyukur dan bertuah kerana inilah pengalaman pertama kali saya terpaksa melalui 3 proses ke sebuah negara. Ya, sebab sebelum ni saya sebenarnya dah banyak puluh negara saya pergi, tapi mula-mula tu agak terkejut. Tapi semua itu saya anggap sebagai cubaan dari Allah dalam melaksanakan amanah. Walau apa sekalipun, ingat korban, ingat amal korban, ingat Yayasan Amal, anda teruskan, anda bagi, insya-Allah kami sampaikan. Itu saja janji kami lillahi ta'ala, insya-Allah
Jangan sekali-kali syirik bersama untuk berkorban dengan Yayasan Amal, kerana kami tidak pernah akan berundur untuk perjuangan ini, dan insya-Allah perjuangan ini akan kami tetap laksanakan, insya-Allah. Terima kasih rakyat Malaysia yang selama ini menyokong kami. Teruskan berkorban, teruskan menyokong kami dalam apa saja program yang dibuat oleh Yayasan Amal Malaysia. Terima kasih rakyat Malaysia. Tak perlu ragu, tak perlu tunggu, kini semuanya di hujung jarimu. Jaya tunaikan kurban, sempurnakan iman. Pihak kami akan sempurnakan sekitar 925 ekor kambing, 42 ekor unta, dan sekitar 400 ekor lembu yang diamanahkan oleh pihak anda di Malaysia, di sini, di negaraku yang tercinta ini, untuk kita bawa ke Cak untuk kita salam silaturahim bersama dengan warga negara Cak di sana, untuk kita bantu fakir-fakir miskin di sana sama dengan amal korban. Teruskan, dan terima kasih tak akhirnya, terima kasih sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia. Teruskan bersama, ingat korban, ingat Yayasan Amal Malaysia, amal korban. Terima kasih rakyat Malaysia. Jaya tunaikan